Ini kisah pada 3 tahun lalu, semasa aku kecil. Aku sering dibuli di sekolah. Aku anak yatim. Semua orang tak suka aku. Aku dihina, dicaci dan dipersalahkan tanpa bukti yang kukuh. Terus berjalan, berhias gelap dan terang. Aku nak sangat berjumpa dengan mak ayah aku. Aku rindu dia. Aku nak rasa juga hidup dengan ibu bapa. Kira kena laku kat cikgu Seribu juta Apa kesalahanku dibuli dan tidak mempunyai sebarang rakan? Aku menulis satu kertas kepada pembuli. Aku bersyukur kerana dapat pembuli. Tapi aku berdiam diri sahaja. yang terindah dalam hidupku. Cikgu, ya ni budi ni cikgu. Dah jangan macam lah. Dah. Tu kau duduk dalam. Kau masalah apa ni Kau punya orang ke? Kau punya apa? Dia buat hal aku. Buat hal apa? Dia tak buat kerja aku. Tak buat kerja kau. Kau cakap dengan cikgu aku. Kau jangan pandai menjawab dengan cikgu ya. Kau kerja kau buat kerja kau sendiri. Jangan suruh orang buat kerja kau. Kau okey tak Nisa? Ni tuan lagi Aswa. Pasal? Buat ni kau. Buat dia apa? Kau kacik dengan Syafiq ke? Ya. Kau ikut dia? Okey. Lepas ni, kalau orang jangan ulang lagi masalahnya. Ya. Saya nak kalau orang Syafiq dan Azwa maaf pada Hafizah. Buruk mana bodoh. Okey. Ada orang keluar. Main sini. Keluar. Hafizah baik keluar. Hati-hati dengan kedai orang. Kau Okey, kalau orang depan ni jangan tinggal lagi ya. Tapi malah aku mengidap penyakit thalassemia. Aku pergi meninggalkan kamu semua. Akhirnya aku meninggalkanmu kerana kawalan nafsu dari membunuh orang tidak berdosa. Janganlah sebab nafsu semata-mata ramai yang menengok padang. Akibat buli, ramai yang menengok padang. Kerana buli, ramai yang tiada hala tuju. Hentikan buli.